Benda ni something wrong dengan badan dia. So sebab masa ni tangan dia terlalu kering. Saya tak ambil serius masa ketika ni. Sebab lepas tu sehinggalah 2 hari kemudian tangan dia akan terus jadi daripada kering terus mengelupas. Hi, my name Shazlina. Dalam kita panggil Caja. Ibu kepada 4 orang anak. Kita semuanya tentang syurutu daripada seorang anak air sulung. Pada ketika itu ini penggunaan dia lah. Okay. Ini penggunaan dia, tangan dia. Dapat clear. Okay. So masa ni tangan dia terlalu kering. So saya tak ambil serius masa ketika ni. Sebab biasa mungkin ada makanan ataupun yang tadi dia mandi tak bersih apa semua kan. Lepas tu sehinggalah 2 hari kemudian tangan dia akan terus jadi daripada kering terus mengelupas. So bila dah mengelupas tu saya dah tahu dah benda ni something wrong dengan badan dia. So pergi klinik, doktor diagnose fungal infection macam kita kulit. So doktor prescribe antibiotik dengan moisturizing cream. Tapi selepas antibiotik habis, krim pun dah almost tak habis, tak ada kesudahan, maksudnya tak ada nampak perubahan sangat. So kawan saya ketika tu which is saya introducer, sponsor saya perkenalkan syurutu. Cakap dia nak tak try syurutu. Tapi masa tu saya berbelah bahagi, nak ke tak nak. So kita belum lagi cukup yakin dengan syurutu. Tapi bila saya fikir panjang tak apalah, just why not saja just try satu kotak. So lepas saya kotak, okay, dalam masa proses tu ini hari pertama. Day 1 dengan syurutu. Okay. Daripada tangan kering nampak dah sikit basah. Okay. Day 2 syurutu. Day 3 syurutu. Day 5. Then ni kaki dia juga tapi tak seteruk tangan lah. Ni Day 7, Day 7. Okay. Ini cukup complete 1 week. Anak saya masa tu umur 8 tahun. Selama seminggu, 1 hari 1 sesi. Daripada tangan yang mengelupas dan sekarang dah back to normal. Okay, so maknanya 1 hari 1 sesi saja. 1 hari 1 sesi saya bagi masa tu. Lepas sarapan ke lepas lunch? Masa tu awal bangun tidur perut kosong. Saya ambil tu. So 3 hari pertama tu saya dilute dengan air sebab dia tak berani nak cuba kan. So saya dilute dengan air. The next tu dah selepas tu saya kata nak tak terus kemas dalam mulut. So daripada hari yang ketiga 4 sampai komplit seminggu tu memang dia terus direct buang dalam mulut. Anak kakak umur berapa? Masa ketika tu 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. So daripada tangan dah mengelupas tu, so ngam-ngam seminggu lah. Cukup seminggu. Dengan syurutu 1 hari 1 sesi. Okay, thank you for sharing. Okay.